Remote. 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 Tutup saja yang tolong tutup. Kan dah penuh ke? Air mana yang penuh? Atas. Makasih. Makasih. Minum lagi. Allah, basuh. Tisu satu. Tu air tak minum, dah buat. Kita minum air. Kata Kita minum. nak air sangat. Minum Azan. Haus sangat. Lapar sangat. Apa ini buat bila masa tiba. Tiba petang. Biarlah aku sibuk je kau. Ni TV buka tapi tak buka. Engkau yang buka kan? Ha. Ha. Aku orang-orang kau dengan mak kau syok. Ya Allah, aku dengan mak aku jauh. Aku dengan mak aku jauh. Hebatnya kau boleh pergi satu malam. Hebatnya. Tepuk tangan sikit. Dia sangat hebat. Baru balik. Dia balik dah berapa lama dah aku ambil gambar. Peluk-peluk dah tisu satu lagi. Ha? Tisu satu lagi. Amboi. Amboi. Baru satu. Satu pun berkira. Akan nak wangi ke? Amboi. Tak tahu aku malam-malam pakai banyak tisu. Bye. Bye. Oh, dia tak cakap bye. 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 Aku salam. Dah tutup air. Ha? Dah tutup. Dah tutup. Tak. Jangan disimpan. Oh. Kenapa orang banyak mengarut petang-petang ni? Bye. 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 Masih bisa macam mana bodoh-bodoh ni aku dah block banyak kali dah kan. Apa masih ada dia orang ni. Dia orang nak apa sebenarnya? Nampak. Cahaya kenapa memang pelik kan? Bye. Hai. Nak gaduh tak? Tak. Tengok gambar aku. Aku ambil gambar cantik. Bukan aku cantik. Aku tak cantik. Cuma gambar tu yang cantik. Nanti aku post. Sebab dia terlalu cantik. Keyword tak payah. Sampai
Tadi kata mute je. Hari ni makeup aku nampak ni. Muka aku tak elok belah sini. Dia nampak tak? Ada filter lah. Makeup aku okey. Cuma dekat belah sini ni. Mungkin sebab aku pakai spray yang hari pertama tu aku ada pakai spray kan. Bintik-bintik. Kat sini pandai kau. Aku pakai spray yang SKNTI. Aku beli dekat Balut SON. Lepas tu tak kena kot dengan aku. Hari ni macam makcik. Ya. Sebab baju kak aku rasa makeup aku orang biasa je. Tapi aku nampak aku macam tua lah hari ni. Tapi memang betul lah. Makcik ke? Ya. Hari ni aku tua. Itu pun saya aku dah tukar ni warna lipstick aku tukar. Kalau tak warna gelap. Dia tak merah, dia gelap. Pening lah pula. Ketat sangat. Aku sekejap je. Aku nak lagi sikit. Tapi tak tahu, aku tak dapat kot. Tapi aku cuba sikit lagi. Sikit lagi. Tamak, ya. Aku bagi 50-50 kan dengan TikTok. Ya ke 50? Lebih kurang lah kot. Tak bagus. Hai. Hai, komen tak naik. Payah. Macam tu lah Lijal rasa. Tahu je. Tahulah. Dia dah bagi tahu. Kan sebenarnya dia bagi tahu. Dia geram. Komen apa pun tak boleh. Dia kata macam tu. Ada filter. Tak ya? Kau kata kau nak mute je kan? Satu je lah. Jangan dia cakap terus. Kan marah pula. Tiba. Tak ada. Dah sekali dah. Apalah tak pun. Lidah aku makan panas. Lidah aku makan panas. Kau tahu rasa lidah makan panas macam mana? Cuba kau makan panas yang ada kuah. Bukan makan panas yang nasi panas ke tak. Yang kuah.
Ada apa? Aku ada macam-macam aku ada. Aku ada macam-macam. Semua benda aku ada. Kau nak apa lagi? Aku nak kena ada apa lagi? Apa lagi yang aku nak? Tak kuat, tak lah. Ini selalu buka TV kuat macam ni. Cuma malam-malam lah tak boleh buka kuat. Sebab orang sebelah ada. Malam-malam kau nak tidur kan kata mengganggu pula. Awal. Kita pergi 2 kenduri je. Pening lah, ketat sangat. Terima kasih lah semua ada ya. Alhamdulillah. Apa lagi? Apa lagi yang tak ada? Kau kata dah ada ke? Apa yang aku tak ada lagi? Apa yang benda yang penting sangat yang aku tak ada? Laki aku ada. Mak ayah, adik-adik, anak buah semua aku ada. Kakak abang semua aku ada. Atuk nenek aku ada. Moyang aku ada. Apa lagi yang aku tak ada? Cuba bagi tahu aku apa benda yang penting yang aku tak ada. Air aku ada. Makan aku ada. Semua aku ada. Ada untuk Ahmad aku tak ada. Hadiah apa pula? Aku tak ada. Hadiah bulan 5. Hadiah bulan 5. Bulan 5. Sekejap. 5 dengan 9. 5 dengan 9. Terima kasih. Apa? Balik selamat. Kau ingat apa sebelah rumah? Sebelah rumah tu, selamat tu. Saya ingat tudung. Tak apa. Kalau sebelah rumah kau tak payah suruh, aku dah balik dah. Tak payah suruh-suruh. Aku sendiri jalan kaki pergi balik. Ni nak balik sana kebal buntut semua. Lengur-lengur kaki. Bagi duit raya dah lah kau. Aku dekat sana kau tak bagi. Padahal bukan jauh pun. Jalan kaki pun sampai. Oh yang tu dong. Saya ingat oh dia ni. Dia kembung. Dia ni. Tengok chat. Dia ni. Dia gelembung. Nampak tak? Belah sini yang okey je, tegak. Belah sini dia macam kembang sikit. Minyak. Aku tak ada minyak Yui. Aku ada minyak ni je, minyak Thailand tu. Apa benda nama dia aku tak tahu lah. Always lah. Aku nak ambil apa tadi ah?
tak bagi tahu aku cara-cara. Cara-cara. Dia tak bagi aku cara-cara. Macam mana aku nak pakai? Dalam ni ke? Oh, ada. Ada. After aku dah makan kan? Sekejap lagi lah, malam-malam. Kecilnya tulisan. Tak boleh kecil lagi agaknya. Agak-agak aku gemuk tak makan ni. Tak gemuk lah. Sekejap lagi bertambah-tambah gemuk aku makan ni. Hobi. Mahal tau. Tapi aku cuba. Kalau dia kata nanti tak sakit perut dah. Aku tengok sakit perut ke tak. Dia kata tak marah-marah dah. Dia katalah. Dia kata tak marah-marah dah. Macam tak nak minum air manis ke. Macam kawan manis lah, nak makan manis. Aku tengok marah-marah tak aku. Kalau aku marah-marah maknanya dia tipu lah. Janganlah beli. Kalau aku marah-marah. Nak hati. Kau ni sekarang. Oh, nak kena puk. Sekarang. Yang ni ke? Ke yang ni? Cik tengok betul tak? Aku tak tahulah dua. Jangan marah. Okay tu. Aku nak keluar lagi sekejap gini. Tapi aku nak mandi-mandi semua. Nak pergi beli barang dapur. Maknanya bukan yang tu lah. Yang lagi satu. Ini. Dah. Sengit. Okay, love you. Sengit. Sadar. Aku dah diet dah. Aku tak makan dah. Makasih. Dalam kau. Morning. Aku hari ni manusia pagi ya. Aku jadi manusia pagi hari ni. Aku berasa bangga. Nasib mak aku tak terkejut aku bangun pagi. Mak aku call tadi, nasib baik tak terkejut. Tapi dia terkejut lah, dia terkejut sikit macam selalunya waktu ni kau tidur, mak kata macam tu. Mak ni apalah. Tiba buat terkejut pula. Macam dia lewat, mak lah yang call.
Ni. Ya, aku pening sangat lah pakai belanja. Aku cabut kan. Aku cabut lah. Macam mana aku cabut ni? Aku pening lah. Open house. Aku tak tahulah. Satu tu kenduri rumah. Masuk rumah. Tak boleh cabut pula, kenapa? Oh, ada ni. Okey. Ketat sangat. Dia menjadi pening. Oh, makasih. Sama. Tak, ini bukan masalah sama. Ini masalah tak ada scarf. Ini keselesaan. So, ini kat sini sikit kan. Mirror. Aku tak masuk baju. Tak ada baju. Ada baju tapi sikit sangat. Bari je. Bari karun. Tapi lagi cantik. Ya. Sopan. Baik sopan terus. Tak adanya aku nak nyopan. Nyopan sikit je. Kenduri. Mungkin yang kedua tu aku tak tahu. Aku tak tahu apa yang kedua tu. Birthday dengan apa aku tak tahu. Dia tak tutup tak kot. Sebelum ni dah lama-lama je. Sekarang tak ada. Sekarang aku menolak. Sekarang aku menolak apa-apa yang nak ambil. Aku tolak. Kecuali bayarannya mahal. Aku main lagi. Elok tak juga. Tak raya. Kau nak ajak aku raya tak? Kau nak aku datang rumah kau tak? Ada duit raya tak? Ada duit raya aku nak datang. Boleh? Ada duit raya aku dah datang. Tapi yang dekat-dekat je lah. Yang jauh-jauh tak nak datang. Jauh sangat. Duit minyak pun tak lepas. Sampai-sampai bagi duit raya RM1. Minyak kereta dah berapa? Happy. Lagi sikit je weh. Tolonglah aku. Lagi 4 je. 4 je lagi. Wah, bulan ni aku laju lah. 100 orang bulan ni. Aku rasa lebih dah. Cuma kan untuk orang turun-turun kan. Lagi 4 je lagi. Tolong. 4 je lagi. Boleh lah. Ni aku peminta. 4 apa? Adalah. Tapi jangan bagi tahu. Nak tapi tak nak bagi tahu. Adalah. Tapi nak lagi 4 je. Suren. Kenapa semalam kau tak ada? Semalam kau tak ada. Aku cari-cari. Mana Suren ni? Mana Suren? Tak ada. Suren hilang. Yelah aku cari. Suren. Mana? Macam tu.
Aku gelabah cari dia tak ada. Kau tak nampak aku cari. Aku cari dia macam tu. Kau mesti dengki kan? Sebab orang tak cari kau. Kan nampak kan? Aku memang, kalau kawan dengan aku memang macam tu. Ya ke? Salam. Atan. Macam tu. Mana Atan ni? Atan. Panggil. Kalau tak ada, biar je. Nanti dia balik sendiri. Kalau tak balik, tak tahulah. Suren tak ada, tak best lah semalam. Aku rasa murung je. Aku macam, Suren tak ada. Situ. Tak seronoknya. Macam tu. Bosannya Suren tak ada. Basah lah kena air tadi. Pandai. Nak. Cincun. Tak kau ke? Dia pergi hantar pisau. Orang tempat pisau. Bapak aku post hari apa tau. Lepas tu sampai sini hari ni. Hari apa bapak aku post ajak? Lambat gila. Hari apa lah bapak aku hantar? Mana bapak aku? Mana bapak aku ni? Bapak aku hilang dah. Ni. Hari apa? Hari Rabu. Hari ni hari apa? Sabtu. Ahad hari ni dah. Guna post laju. Lambat gila. Nama je post laju. Ketat. 7. Hari ni 7 ke? 5. 7 adik aku gaji tak? Ni. Beri adik aku punya gaji. Ni mana? Apple ni. Macam. Kata dah. Apa? Cik kalau hilang siapa yang cari? Tak ada orang cari aku. Tak ada orang cari aku. Mak aku lah cari aku. Dia je rajin call aku. Orang lain mana ada call aku. Dia cari. Nak cari kat mana? Tu lah nama dia cari. Orang lain tak ada pun call aku. Kau sana kau nak Zoro. Kau ingat aku besar sangat ke? Betul besar tu. Tak baik lah. Apa lagu ni? Kenapa lagu begini? Pening lah. Bertambah-tambah pening dengar lagu macam ni. Denyut-denyut pada otak. Stres. Mulut. Biarlah. Heboh je. Dengki lah tu. Melayu dengki. Mungkin tak kat sini tak ada kot. Tu yang aku pening agaknya.
Kalau sini ada, aku rasa aku tak pening dah. Sebab sekejaplah, aku rasa aku kena makan sikit baru aku pening. Lagi rumah tak boleh. Aku je boleh lagi rumah kau. Atan tak makan ke? Atan makan ke? Nak ambil. Masuk utup. Macam ni tak masuk utup lah. Tak patut. Ni pisang. Aku suka pisang macam ni. Dia macam ada rasa minyak. Minyak ke? Tak tahulah minyak ke apa. Lebih macam tu lah. Lebih kurang rasa dia. Ini sedap. Minyak ke? Duduk aja. Sabar ya Tan. Sekejap lagi malam. Oh masin. Betul tak? Aku 6 dah. Aku nak end lah. Aku tak ingat mana pun. Ini kat kafe ni pisang. Macam nak baring jap ke? Mandi. Agak cukup. Tak cukup 4. Aku emosi. Lagi 3. Lagi 3. Seratus orang bulan ni. Baru berapa hari? 5 hari. Ada orang ke? Hai. Pak gemak duduk macam ni. Tak payah. Biar orang lain je.
Aku nak sendiri-sendiri, orang masuk sendiri. Siapa hati dia ni? Tak ada raya. Dah makan dah? Kenyang? Apa benda ni? Hati kalau dah busuk, tak boleh buat apa? Tak boleh buat apa dah. Dah tua nak mampus pun memang perangai macam itu, tak boleh buat apa dah. Memang tak boleh buat apa-apa. Cakap ke peli-peli ke memang dia tak boleh rasa apa lah. Memang dia tak ada rasa apa-apalah. Macam gitu. Dia tak ada rasa macam terasa ke. Macam dia cakap pasal aku ke? Tak ada. Abaikan. Geram. Dia lagi dalam ni? Siapa? Siapa? Lah. Tengok. Hanya ku buka kasihku.
tengok ke? Apa? Benda apa tu? Berikan peluang sekali lagi, hanya ku minta. Bukakanlah pintu hati, izinkan petang. Ku sesakan ingatanku ini, tak akan berulang lagi. Ku tak ikhlas. Mana kau tahu ikhlas tak ikhlas? Ha? Kau duduk dalam hati aku ke? Tak kan? Ni kau tak boleh tahu itu ikhlas tak ikhlas. Boy. Orang kata ikhlas daripada hati. Ha? Bukan daripada buntut. Ku ingin tak akan berulang lagi. Balik pulak orang sebelah ni. Balik pulak. Turun. Tak, aku tengah tengok gambar aku. Aku nak betulkan apa yang tak betul. Aku cuma macam ini. Tengoklah mana okey tak okey. Dia tak ada gambar. Dia sampai baju kami lain. Baju kami tak sama. Dia warna kabu, aku warna purple. Tak sama. Macam ni saja aku mau tenangkan hidup.
Tengah sibuk. Enam setengah aku eh. Satu lagi. Yang tu lain kali lah kot. Lain kali mesti nak turun kan. Tapi aku nak end dah. Aku penat lah. Tapi kan satu. Kenapa tukar bahasa Cina? Kenapa bahasa Cina? Hai. Aku salam. Tujuh minit.
kasih. Namanya janji dah ke? Belum? Dah lah, aku end terus lah. Makasih tau. Jumpa lain kali.